أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita niat dulu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pimpinan majlis. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Ketua Pustakawan ataupun pengarah Ketua Pustakawan Puan Zahra binti Al-Pesat. Seterusnya yang dihormati Ketua Awal Dalam Tuan Ismail Harun. Seterusnya para asatizah, alim ulama, jika ada guru-guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang dirancang sedang terrealisasi sekarang. Sebab sebelum daripada ini saya telah diminta oleh pihak penganjur kali pertama tahun lepas, tak silap saya. Tahun lepas tu bukan masuk awal tahun, akhir tahun lepas. Untuk mengisi begini juga programnya, tetapi bertembung. Kemudian ini adalah kali kedua dan alhamdulillah tidak bertembung dengan apa-apa program yang lain lah. Jadi yang kedua, saya mengucapkan syabas kepada pihak penganjur kerana boleh menganjurkan satu program yang boleh dikatakan sebagai untuk mengutamakan majlis berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya mengucapkan syabas kepada pihak penganjur yang terlibat. Mungkin di sana bukan satu pihak, mungkin ada kerjasama antara penganjur-penganjur. Jadi syabas kepada semuanya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya diminta untuk review satu buku dan telah diberi kepada saya berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sebelum daripada itu, molek saya nak baca satu hadis yang berbunyi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jaish. Pasti kota Konstantinopel itu akan dibuka, maksudnya akan dikuasai. Mafhum daripada hadis. Maka sebaik-baik pemimpin pada waktu itu adalah pemimpinnya, yakni ketua kerajaannya pada waktu itu, khalifah. Dan sebaik-baik tenteranya adalah tentera yang ada pada waktu itu. Itu dipanggil mafhum daripada hadis sahih. Sebelum kita pergi jauh berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, apa sebenarnya yang boleh kita ambil iktibar daripada hadis tadi itu? Yang pertama, ini disebut oleh hampir majoriti, hampir keseluruhan ulama. Ulama menyebut dan mengatakan bahawasanya orang yang membuka kota Konstantinopel itu
adalah orang yang terbaik pada zaman itu, pada waktu itu. Tetapi Nabi tak sebut di zaman mana, di zaman bila. Maka selepas daripada hadis itu dibaca, waktu itu 53 sehingga 63 lah umur Nabi SAW. Bermula selepas daripada ucapan hadis itu dikeluarkan oleh Nabi SAW, maka hampir kebanyakan daripada sahabat cuba untuk merealisasikan hadis itu. Maka bermula daripada itulah, bermula daripada siapa? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas daripada itu adalah zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Kemudian seterusnya diteruskan lagi oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan selepas zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Bahkan beberapa kali lagi cuba untuk pergi menyerang dan membuka kota Konstantinopel, tetapi tidak berjaya. Maksudnya apa? Maksudnya hadis tadi itu tidak berlaku di zaman para sahabat, tak berlaku di zaman para tabi'in, tetapi berlaku zaman selepas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dia puji. Apa maksud pujian Nabi? Pasti orang yang dipuji oleh Nabi SAW itu adalah akidahnya betul, pasti syariahnya betul, dan pasti amalan akhlak ibadah tasawufnya betul. Maka Sultan Muhammad kedua Al-Fatih ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhabnya Hanafi, salah satu daripada 4 mazhab. Dan Imam Hanafi guru kepada Imam Malik, pengasas kepada mazhab Maliki. Imam Malik adalah guru kepada pengasas mazhab Syafi'i, iaitu Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Maksudnya ada turun-temurun itu. Dan yang ketiga, mengamalkan tasawuf. Maka pasti yang Nabi SAW puji di dalam hadis itu, dan hadis itu adalah hadis yang sahih, maka kita kena ikut. Dan Alhamdulillah kita di Johor terjamin dari sudut apa? Dari sudut diwartakan juga. Maksudnya ada undang-undang tubuh dan kerajaan negeri Johor itu sendiri, alirannya adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Dan itu sebagai bukti bahawasanya aliran yang kita berpegang sekarang ini adalah betul dan sahih dan dipuji oleh baginda Nabi SAW. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, ini mukadimah. Habis pukul berapa tak tahu. Yang ketiga, apa hubungan kita manusia dengan pencipta kita? Bagaimana hubungan itu boleh berlaku? Pasti melalui orang perantaraan, pihak perantaraan. Siapakah dia itu? The messenger of Allah, kan? Siapa dia? Rasulullah. Rasulullah itu juga ada beberapa metod, kaedah yang menghubungkan dia sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada secara direct, itu melalui hadis qudsi. Ada yang secara melalui malaikat Jibril. Lalu dapatlah wahyu Al-Quran Al-Karim. Dan ini salah satu di antara nas konkret datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW untuk keluarkan hadis ini. Taftahunna, lam sikit bahasa Arab. Lam dekat depan itu merujuk kepada adatut taukid. Adatut taukid ini adalah pasti. Nak cerita memang betul-betul akan berlaku macam tu. Kemudian ditambah lagi dengan nun dekat belakang. Itu adalah satu lagi adatut taukid. Dua sekaligus dalam satu perkataan. Nak cerita pasti akan berlaku. Nabi sebut bila? Hampir 800 tahun sebelum berlakunya pembukaan kota Konstantinopel. Maksudnya apa? Disebut oleh alim ulama kita, kategori hadis ini adalah hadis yang akan berlaku fil mustaqbal, in the future, akan berlaku. Maksudnya nas Al-Quran dan juga nas hadis ini ada beberapa kategori. Setelah berlaku, perkhabaran yang lepas, sedang berlaku, dan juga akan berlaku.
Itulah kelebihan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kisah pembukaan kota Konstantinia. Itu 3 mukadimah tentang hadis ini. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak mulakan kisah Sultan Muhammad kedua. Baik, Sultan Muhammad kedua ini dia tak panggil Al-Fatih lagi. Al-Fatih ini setelah dia berjaya membuka kota Konstantinopel, barulah digelar dengan Al-Fatih. Baik, Sultan Muhammad kedua ini adalah susur galur daripada Sultan daripada dinasti lah, boleh dikatakan dinasti Khalifah Uthmaniyah. Yang ketujuh dah, daripada 18 Sultan. Daripada yang pertama sehingga ke 18, Sultan Muhammad yang kedua ini yang ketujuh. Ayahnya adalah Sultan Murad II. Sultan Murad II ini, ayahnya lagi itu Bayezid. Ayahnya lagi itu Sultan Murad I. Dan ayahnya lagi itu sampai kepada nombor 1 tu. Sampai kepada nombor 1. Siapakah nombor 1? Sultan Sulaiman. Boleh sikit kita ambil dalam 2-3 minit. Siapakah Sultan Sulaiman? Sultan Sulaiman daripada bangsa Turk. Kat mana bangsa Turk? Asal muasal bangsa Turk ni adalah daripada Gurun Gobi. Pernah dengar istilah Gurun Gobi? Di sebelah sempadan dengan Mongolia. Itu asalnya di sana atas sana. Dan suku kaum ini berpindah randah nomad. Kisah sikitlah sebelum daripada itu. Tetapi mereka sangat pakar berkaitan dengan ilmu peperangan, strategi peperangan dan sebagainya. Sebab di zaman itu dipenuhi dengan situasi peperangan. Dan kebetulan pada waktu itu adalah kelompok Mongolian people. Mongolia sedang orang panggil sedang gemerlapan, sedang naik dan sedang merajai dunia pada waktu itu. Maka berlaku peperangan demi peperangan antara kedua-dua belah pihak ini, menyebabkan kalah bangsa Turk. Dan mereka berpindah randah, dan ada sebahagian besarnya pergi ke Khurasan. Khurasan kat mana sekarang? Agak-agak Iran. Sebahagiannya di Iran, sebahagiannya lagi ada berada di, sebab dia punya empire ni, dia punya kawasan yang luas. Baik. Maka daripada sanalah ada salah seorang daripada bangsa Turk. Saya nak pendekkan cerita, banyak cerita lain lagi tentang Sultan Muhammad ini. Salah seorang pemimpin utamanya bernama Sulaiman, tetapi bukan Sulaiman yang mengasaskan dinasti ataupun kesultanan Khalifah Uthmaniyah ini. Dan tentera Mongolia pergi mengejar untuk membunuh saki-baki daripada pemimpin-pemimpin utama di kalangan bangsa Turk. Itu lebih kurang pada kurun yang ke-13. Kurun yang ke-13 tahun berapa? 1200 lebih. Lama lah. Baik. Tak boleh serius sangat kan? Nanti diam semua kan. Apabila Encik Sulaiman ini, antara pemimpin, kita panggil Encik lah, almarhum Encik, dia terpaksa melarikan diri bersama dengan 4 orang anak dia. Kemudian mereka menyeberang sungai Furat dan dikejar pada waktu itu oleh tentera Mongolia. Karam meninggal dan 4 orang anaknya sempat diselamatkan. Dan salah seorang di antara anaknya yang keempat-empat itu, itulah namanya adalah Tughril. Tughril inilah yang berjaya diselamatkan bersama dengan abang 2 orang dan adik dia seorang itu, dan dibawa semula ke Khurasan. Lalu 2 orang abang dia jadi rakyat biasa, orang biasa. Kemudian dia melarikan diri pergi ke mana? Ke Anatolia.
Anatolia ni di kawasan Turki juga sekarang, antara sempatan dengan tak jauh daripada Syria juga. Dan dia berbakti kepada Sultan Alauddin. Alauddin boleh juga disebut begitu. Ia adalah sultan yang terakhir di dalam dinasti Kesultanan Islam juga, Saljuk. Sultan Alauddin. Yang ni, cerita ini tak ada kat sini, tapi saya ambil daripada sumber-sumber yang lain. Dan apabila berlaku serangan yang sangat dahsyat daripada Mongolia terhadap Sultan Kesultanan Seljuk dan hampir kalah pada waktu itu, maka Tughrin inilah yang membantu Sultan Alauddin untuk mengalahkan semula Mongolian people tadi itu, dan menyebabkan dia diberi satu kawasan di dalam Empayar Seljuk tadi itu untuk diperintah sendiri oleh Tughrin tadi itu. Maka bermula daripada situlah Khalifah Osmaniyah ini diasaskan. Apabila selepas hampir 40 tahun selepas daripada itu, sebab sebahagian kecil kawasan yang dihadiahkan kepada Tughrin ini adalah masih lagi di bawah Empayar Seljuk. Apabila meninggalnya, mangkatnya Sultan Alauddin tadi itu, maka Tughrin inilah mengambil alih pemerintahan dan mengasaskan istilahnya mengasaskan Khalifah Osmaniyah, dan mengambil tahta itu. Bermulalah Sultan Sulaiman daripada situ sebenarnya. Maka selepas daripada Sulaiman datang selepas daripada itu pada tahun berapa tu? 1258 Masihi. Kemudian datang pula selepas daripada itu Sultan Mahmud kedua, Sultan Murad I, Sultan Murad yang kedua, kemudian barulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Terpendekkan cerita, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan? Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 3 Mac 1432 Masihi. Berapa lama dah? 592 yang lalu, 592 tahun yang lalu. Maksudnya dah lama, 500 tahun lebih. Dia berada dekat mana sekarang? Susah nak cakap. Nak cerita yang pertama, ia adalah story yang real, benar-benar berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Dan dia yang merealisasikan hadis Nabi SAW tadi. Dan dia sudah berpindah alam. Dia wujud, dia sudah berpindah alam di alam barzakh. Kita melalui berapa alam? Alam roh. Tak tahu siapa, tak tahu bila alam roh. Roh kita dicipta tak tahu. Sebab itu kita tak ada birthday roh. Roh kita tak ada birthday. Yang ada birthday alam rahim. Kita dilahirkan maksudnya kita merayakan birthday jasmani kita itu dilahirkan, bukannya roh itu tadi. Itu pun kena jelas juga kan? Kemudian alam dunia dilahirkan. Alam dunia, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia hanya sempat hidup 49 tahun saja. Kat sini pun saya pun hampir-hampir 49 tahun. Sekarang 47 tahun. Lagi 2 tahun. Dah apa 3 tahun lagi sudah 50 tahun. Maksudnya apa? Disebut oleh para alim ulama, kebanyakan daripada orang-orang yang alim, yang pelik-pelik, yang ada karamah dan yang dekat dengan Allah Ta'ala, Allah jemput awal. Itu antaranya jugalah disebutkan oleh para alim ulama kita. Jadi alam dunia ini tak lama. Paling lama pun, paling kurang pun, paling lebih pun, paling banyak pun 100 tahun. Ada seorang dulu lah 100 tahun lebih. Itu alam dunia. Lepas ni alam barzakh. Baik. Sultan Muhammad Al-Fatih, setelah dia meninggal pada tahun berapa? Dia meninggal? Saya terlupa. Dia meninggal tahun 1481 Masihi. Hampir 544 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia masih berada di alam barzakh. Bukan tak, dia ada di alam barzakh dalam bentuk alam yang lain, roh. Begitu juga dengan sedikit iktibarlah, begitu juga dengan Nabi Adam, sehinggalah kepada yang meninggal sampai sekarang berada di alam barzakh, sedang sudah merasai pembalasan apa yang telah dilakukan semasa di atas dunia. Sebab tu kalau nak dibandingkan ni atas dunia dengan akhirat,
ataupun di alam barzah dah bermula, tak badanlah. Maksudnya tak berbaloi untuk kita semasa hidup atas dunia ni untuk buat perkara-perkara yang tidak ada nilai dari sudut akhirat kita. Tak berbaloi sebab kita hidup sekejap lah. Itu dia punya sedikit iktibarlah. Baik. Seterusnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia waktu kecilnya, saya pendek-pendekkan cerita. Kita sampai pukul berapa? Ini panjang cerita dia. Sampai pukul 5 dah pukul 3 5:30 lah. Bersama dengan Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ini tak lari daripada mesti ada beberapa pihak lain lagi yang memberi sumbangan yang cukup besar kepada terbinanya dan terbentuknya Sultan Muhammad Al-Fatih, selain daripada bapanya Sultan Murad II. Di waktu Sultan Murad berkuasa, dia sudah cuba beberapa kali untuk pergi berperang dengan orang-orang Rom Bizantin Timur. Rom ni yang menguasai, yang menjadikan pusat pemerintahannya di kota Konstantinopel. Baik. Bizantin ini ada dua kerajaan Bizantin, Byzantium. Ada yang di sebelah timur dan ada yang di sebelah barat. Di sebelah barat adalah yang menganut Kristian Katolik. Ya. Manakala di sebelah timur adalah Ortodoks, ataupun sebaliknya, saya terlupa. Dan Bizantin Timur ini adalah yang dimaksudkan di dalam kota Konstantinopel, yang berada di mana? Yang berada di kawasan Turki sekarang. Sekarang dekat mana Konstantinopel? Di Turki dekat mana? Kalau yang baca buku ni bolehlah, boleh jawapan ni. Tak ada apa panggil ni? Soalan untuk dia beri hadiah tu. Islambul. Apa maksud Islambul? Negeri ataupun negara Islam. Bul itu negeri atau negara dalam bahasa Turki. Kemudian berlaku beberapa perubahan. Selepas daripada itu dia jadi Istanbul. Kisahnya panjang, saya cerita kemudian, ataupun tak sempat PM tepi lah. Okay. Baik. Nak cerita dekat sini semasa pemerintahan ayahnya, Sultan Murad II, yang banyak memberi kesan di dalam pemerintahan Sultan Murad adalah Syekh, kalau dalam buku ni disebut Syekh Bayram. Syekh Bayram ini adalah salah seorang ulama yang cukup hebat, terkenal dan cukup dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dekat mana-mana sekalipun selepas pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meneruskan pemerintahan secara adil mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti bersama dengan para alim ulama. Itu syarat utama untuk pemerintahan yang adil. Tak boleh nak lagi. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Yang ditinggalkan oleh Nabi untuk yang mewarisi ilmu-ilmu dan untuk meneruskan perjuangan untuk mentadbir dunia selaku khalifah melalui menggunakan syariat Nabi SAW adalah para alim ulama. Dan alim ulama tak semestinya dia juga adalah pemimpin. Dan kalau dia juga adalah pemimpin, tidak menjadi salah juga, tak ada masalah, bukan syarat. Jika ditakdirkan dalam satu-satu era itu pemimpinnya adalah bukan ulama, maka ulama kena mainkan peranan bersama dengan pemimpin. Jika mana-mana era sekalipun, jika kebetulan ulama itu juga adalah pemimpin, itu bagus, tak ada menjadi masalah. Sebab yang Nabi SAW sebut, yang menggantikan baginda Nabi SAW untuk memastikan syariat agama Allah ini diteruskan sampai kiamat adalah para alim ulama beserta dengan para pemimpin. Jadi salah seorangnya adalah Syekh Bayram. Syekh Bayram ini, nak cerita kat sini saya nak highlight dua perkara. Yang pertama, ketika mana Sultan Murad pergi jumpa dengan dia dalam keadaan sungguh, sebab
memikirkan buntu, pemikirannya buntu, kenapa tidak boleh nak merealisasikan hadis Nabi SAW tadi yang dibaca tadi di zaman ini? Maka Syekh Biran cakap apa? Dia kata pada firasat hamba. Ini cerita firasat. Pada firasat hamba, ia bukan berlaku di zaman tuan, tetapi akan berlaku di zaman anak tuan. Siapa maklum kat Syekh Biran dia tahu masa depan akan datang? Siapa yang beritahu dia? Ilmu firasat. Ilmu firasat dalam bahasa kita, ya, dalam bahasa tasawuf disebut dengan kasyaf. Kasyaf. Biasanya kasyaf ini terhasil daripada ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah, ada ilmu ni dah ada dua kategori. Macam mana kita nak dapatkan ilmu? Ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi ni yang kita cari sendiri. Kesungguhan kita, itu yang sebut manjada wajada. Siapa rajin dia dapat, siapa rajin dia dapat, itu kasbi. Tetapi dalam kasbi, usaha sendiri pun ada campur tangan Allah Ta'ala juga. Allah izinkan dapat yang Allah tak izinkan tak dapat. Dan yang kedua, ilmu laduni. Ilmu laduni ini kadang-kadang dia belajar sikit dapat banyak. Dia baca sikit faham banyak. Kadang-kadang tak baca pun Allah bagi kefahaman. Nah, itu yang disebut salah satunya adalah ilmu firasat. Nak capai tahap ini bukan mudah. Dia ada syarat-syarat utama dia. Dan disebut juga oleh para alim ulama juga, orang yang mendapat ilmu begini juga diberitahu namanya orang yang mendapat karamah. Satu kelompok umat Islam yang ada sekarang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak secara terang-terangan karamah yang berlaku kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita diajar oleh baginda Nabi SAW. Apa maksud karamah? Karamah adalah amrun khariqul adah, perkara yang mencari adat, perkara luar biasa yang mencari adat. Seperti Syekh Biran tadi, macam mana dia tahu yang akan menguasai, yang boleh membuka kota Konstantinopel adalah anak tuanku, bukan tuanku? Macam mana dia tahu? Itu dia panggil amrun khariqul adah, benda yang luar biasa. Kita fikir benda luar biasa itu boleh jalan tahayat, betul tak? Kata seorang ulama, yang berjalan tahayat itu laba-laba. Tanya orang, itu kalau orang boleh berlaku begitu pun bukan benda yang khariqul adah, bukan yang luar biasa. Laba-laba kan dia berjalan tahayat. Kalau yang boleh terbang, kata, itu dia panggil khariqul adah juga. Bukan. Yang boleh terbang itu burung kan, layang dan sebagainya. Cara kita nak menyimpul kena belajar juga. Apa maksudkan dengan karamah tadi. Baik. Itu yang pertama. Kemudian nak cerita yang kedua, saya pendekkan cerita. Perkara khariqul adah yang kedua. Ini cerita Syekh Biran dulu sikit, kemudian ayah dia sikit, kemudian dia banyak lepas. Yang kedua ini dah yang bila saya baca, orang panggil apa, berlaku macam satu benda yang sangat-sangat terkesan kepada jiwa. Apabila satu kisah bagaimana, ingat tak kalau siapa yang baca kitab ini? Orang utusan daripada Maharaja Konstantinopel pergi berjumpa untuk mencabar alim ulama yang ada di zaman pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan Sultan Murad. Tetapi Sultan Murad II bagi kepada anaknya untuk memangku pada waktu itu. Beliau pergi berehat di pulau apa nama? Siapa yang dah kata? Magnesia. Juga di Turki sekarang. Baik. Dia cabar apa? Dia kata, tidakkah kamu membaca di dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut kedudukan status ulama di zaman selepas mangkat Nabi SAW adalah selevel, setaraf dengan Nabi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Adakah kamu baca hadis itu? Ya, confirm kami baca. Ramai diperintahkan oleh Sultan Muhammad yang kedua dah pada waktu itu untuk datang ke istana, terima cabaran daripada
pastor sebenarnya dia, pastor, padri daripada Konstantinopel. Kami percaya dan kami tahu dan kami beriman dengan hadis Nabi SAW. Kalau begitu, dia kata, tunjukkan kepada aku di zaman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, Nabi diberi mukjizat, maka pasti ulama kamu juga akan diberi amrun khariqul adah, benda yang luar biasa, sebagaimana Nabi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa sendiri ada mukjizat boleh menghidupkan orang mati. Ya, siapa yang baca kisah ni sangat menarik. Satu orang pun di kalangan alim ulama pada waktu itu senyap, sebab tak berani nak menonjolkan diri dan rasa tak yakin boleh melaksanakan apa yang diminta oleh pastor tadi. Siapa nama pastor tu? Siapa ingat? Yang akhirnya masuk Islam tu? Tak nak sebut, lepas ni mesti nak tahu. Baik, dia cerita sikit. Kemudian pada waktu itu Syekh Behram tadi itu tak ada di dalam majlis tadi, sebab dia pergi teman kepada bapanya Sultan Muhammad kedua tadi itu, pergi bercuti. Bukan bercuti, berehat. Lalu dipanggil dengan serta-merta. Setelah didatangkan, maka baiklah, dia kata, bawa dia ke makam. Dia bawa. Setelah dibawa, lalu pastor tadi itu cakap, tunjukkan aku keluarbiasaan ulama yang ada sekarang sebagai bukti benarnya hadis Nabi SAW. Baiklah, dia kata, okey, bawa aku kubur yang lama, bukan kubur yang baru. Kalau kubur yang baru, tidak ni sangat, tak nampak sangat keluarbiasaan itu. Lalu kemudian diminta untuk solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, kemudian diminta selepas daripada itu Syekh Behram berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kaum. Ini adalah kaum. Lalu berjayalah. Tiba-tiba dengan doa Syekh Behram itu terbelah kubur itu. Dan ini banyak dikisahkan di dalam riwayat-riwayat sebenarnya, bukan saja dalam buku ini, tetapi buku-buku yang lain juga. Kemudian waktu itu ini cerita ini kontroversi lah sikit, sebab ada istilah namanya, istilah dia panggil istilah sufi sirah. Istilahnya adalah tajalli Allah, ya. Sehingga kan apa yang disebut oleh Syekh Behram pada waktu itu bukan daripada kalamnya, tetapi terjemahan daripada kalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajalli hanya orang-orang tertentu saja boleh sampai ke apa. Itu menjadi polemik selepas daripada itu. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya apa diminta oleh pastor tadi itu. Dan berlaku perkara luar biasa dengan serta-merta pastor tadi itu mengucap 2 kalimah syahadat dan masuk Islam. Itu dua perkara ini sangat besar faktornya, memberi pengaruh kepada kepimpinan Sultan Muhammad kedua juga. Dan nak ceritanya bagaimana hubungan pemimpin ulama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dekat, erat, tidak boleh disangkal lagi dalam situasi itu. Baik, itu 2 benda. Jadi rumusan daripada dua kisah tadi itu, rumusannya begini. Kita sebagai umat Islam jangan sesekali kita merasakan bahawasanya kita tidak perasan yang Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ingin ataupun yang senantiasa nak kita selalu berhubungan dengannya. Begitu. Melalui apa? Melalui solat umpama. Solat yang paling direct hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Yang kedua, kita wajib percaya selain daripada yang kita boleh nampak, kita boleh kesan dengan panca indera, dan kita boleh sentuh, kita boleh lihat, kita boleh dengar, ada lagi yang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh lihat, tak boleh nampak, tak boleh dengar, dan dia adalah makhluk Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat. Dan selain daripada itu juga ada wajib kita percaya ni benda ghaibiyat dipanggil, benda ghaibiyat, dan juga benda sam'iyat. Dalam akidah kita wajib kita percaya yang bahawasanya yang kita hidup sekarang atas planet bumi bukan semata-mata apa yang kita boleh kesan melalui panca indera saja. Seperti perkara karamah tadi, itu tidak boleh kesan, tidak boleh didapat difikirkan melalui ilmu logik dan juga panca indera biasa. Tak boleh. Kita jangan sesekali jauh daripada perkara itu. Sikit-sikit kita kata tak logik lah, sikit-sikit tak logik lah, sikit-sikit tak logik lah. Memang syariat agama Islam kita bukan totally semuanya adalah berpaksikan kepada logik. Kalau tak benda yang kecil sabu khuf pun dia akan sabu ke bawah, tapi tak, kita sabu khuf di atas. Siapa pernah dalam hidupnya pakai khuf? Tak payah angkat tangan. Mantap kalau siapa yang dah ada pengalaman. Sabu khuf mudah untuk orang musafir. Biasanya orang tabligh itu bagus, dia ada pengalaman sabu khuf. Nak ceritanya begitu. Ada benda-benda yang bukan, memang tak logik di akal, tetapi kita yakin dan kita percaya. Benda yang baik. Kita percaya tak kepada diri kita sendiri? Semua orang jawab, saya percaya kat diri kita sendiri. Termasuk benda yang kita tak pernah tengok pun kat diri kita. Apa dia? Roh kita. Siapa tak percaya dia ada roh, confirm dia bukan manusia. Itu nak cerita hubungan kita dengan makhluk yang tak nampak. Perkara-perkara ghaibiyat adalah sangat erat. Dan sebenarnya musuh Islam ini antara benda yang faedah untuk kita dapat juga. Antara benda musuh Islam nak pastikan ke atas umat Islam di akhir zaman adalah nak kesampingkan perkara-perkara yang boleh menyampaikan hubungan dia dengan Allah SWT melalui perkara-perkara karamah. Hilangkan. Jangan bagi orang umat Islam percaya benda-benda karamah. Kemudian ma'unah. Selain pada perkara karamah ini berlaku kepada syekh, alim-alim, orang soleh, alim ulama. Karamah orang biasa boleh berlaku juga, namanya ma'unah. Ma'unah boleh berlaku perkara yang khariqul adah, yang luar biasa juga kepada orang yang biasa dengan izin Allah SWT. Tapi dia orang yang soleh, orang yang baik, walaupun dia bukan ulama. Ma'unah namanya. Dan orang kafir tak nak benda ni dipercayai oleh, dia diyakini oleh umat Islam. Kenapa? Dia tak nak umat Islam berpegang teguh dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya dia nak jauhkan manusia, umat Islam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Nabi dapat mukjizat, itu benda yang ajaib. Kalau orang kafir pun ada juga. Istidrak, irhasat, itu lebih teruk. Maksudnya lebih teruk. Kalau luar biasa pun luar biasa yang buruk. Boleh berlaku juga kepada orang kafir dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, panjang dah kat situ. Jadi seterusnya kita tengok kepada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Jadi selepas daripada apa yang digusarkan oleh Sultan Murad II tadi tu, okey, kadang-kadang kita nak kena sebut juga apa kisah-kisah di sebalik. Kat sini pun dia nak highlight leadership kan. Dia nak highlight leadership. Saya ada terangkan beberapa, ada tulis beberapa perkara berkaitan dengan leadership. Kita boleh ambil pengajaran ya daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Baik. Sebelum kita masuk yang tu, kita cerita beberapa kisah lagi. Jadi daripada kecil lagi Syekh Dairam ini ada seorang anak muridnya yang sangat dipercayainya dan sangat dekat dengan dia. Selain daripada anak-anak murid dia yang lain, ratusan bahkan ribuan anak murid. Antaranya adalah Syekh Syamsuddin Al-Wali. Syekh Syamsuddin Al-Wali inilah yang banyak masanya bersama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Dan banyak keputusan-keputusan yang dibuat di dalam mesyuarat dan sebagainya bersama dengan Syekh Syamsuddin Al-Wali.
Nama pun dah Al-Wali, ya. Dan paling dipercayai oleh Syekh Perak. Baik, selepas daripada kejadian tersebut, sebab benda ni pun dibaca, buku ni pun dibaca, saya tak nak cerita benda yang ada dalam buku ni sepenuhnya, sebab semua orang pun boleh tahu kan. Baik, saya cuma nak sebut kat sini antara ilmu-ilmu, ya, yang sangat diberi galakan, ya, oleh ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, yang Sultan Murad II ini, supaya anaknya ini daripada kecil lagi tidak sebagaimana kanak-kanak yang lain. Dia diajar daripada kecil beberapa ilmu, ya, dan disediakan kepada beliau beberapa orang guru. Di dalam ilmu agama adalah Syekh Bayram dan juga Syekh Syamsuddin Al-Wali. Di dalam ilmu ketenteraan, ilmu berkaitan dengan peperangan adalah bapa saudara dia sendiri yang merupakan adalah panglima tenteranya, Tarhan. Kemudian dia juga belajar ilmu-ilmu matematik, ilmu logik dan ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain. Ini saya sebut juga kat sini. Yang dipastikan oleh Sultan Murad kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dua ilmu utama mesti dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama adalah ilmu fardu ain, wajib didahulukan dan dikhatamkan, selesai oleh Syekh Muhammad Al-Fatih. Bersama selepas daripada itulah barulah ilmu fardu kifayah. Jadi nak cerita, kalaulah jika sekiranya kita pakar dalam beberapa bidang tertentu, dan bidang-bidang tersebut adalah bidang di bawah ilmu kategori ilmu fardu kifayah, sedangkan pada waktu itu kita tak selesai ilmu fardu ain, kita tak lepas. Kita tak lepas. Maksud saya apa maksud tak lepas? Tak lepas daripada dosa. Setiap detik, setiap saat, bila mana seseorang individu Muslim itu sampai umur, bermulalah pengiraan rakib dan atidnya itu. Sebelah kiri dan sebelah kanan mereka mencatatkan amalan dia. Pada waktu itulah, apabila dia dalam proses menyelesaikan ilmu fardu ain dia, diangkat kalamnya itu, maka tak diberi dosa pada waktu itu, sebab dia sedang belajar. Orang yang tak cuba nak selesaikan fardu ain dia, waktu itu dia akan berdosa dan dicatatkan setiap detik dan setiap ketika. Maka dekat sini perlu dan sewajibnya dan sewajarnya kita kena letak prioriti, keutamaan kategori ilmu tadi. Pastikan ilmu fardu ain dulu kita selesai, barulah fardu kifayah. Kalau tak selesai juga, kita dah berumur katakan 65 tahun, tak selesai lagi ilmu fardu ain, tak terlambat. Masih ada masa untuk belajar lagi. Selesaikan dulu fardu ain. Kita sudah ada 3 PhD katakan. Bukan kat universiti ni, universiti negara luar. Dah ada 3 dalam bidang kepakaran yang 3 PhD, tapi ilmu fardu ain tak selesai. Selesaikan dulu. Kalau tak sampai ke mana kat dunia je kita. Sedangkan kita nak pergi ke lain pula lepas ni. Begitu ceritanya. Baik. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih kembali semula. Sultan Muhammad Al-Fatih diajar sehingga daripada kecil lagi dia sudah khatam Al-Quran. Khatam dengan maksud dia hafaz Quran. Bukan dia boleh baca Quran, tapi dia hafaz Quran. Dan apabila dia semakin membesar, sehingga umurnya disebut 21 tahun, ya, 21 tahun, beberapa bahasa dia sudah fasih, termasuk bahasa Farsi, bahasa Iran sekarang, termasuk bahasa Arab, bahasa Rom, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Jus, dan juga bahasa Syrian. Berapa bahasa? Hampir 5-6 bahasa dia kuasai. Dan moral yang kita boleh ambil kat sini, nak jadi pemimpin, confirm mesti kena orang cerdik. Tak cerdik, tak boleh jadi sebagai seorang pemimpin. Itu tak cerita lagi berkaitan dengan bagaimana strategi dan juga ilmu logik yang lain. Nak cerita kat sini juga, banyak ceritanya. Nak cerita juga
Selain daripada ilmu yang saya sebut tadi, itu satu ilmu yang sangat penting sehingga membina jiwa ni adalah ilmu peperangan dan juga strategi dalam peperangan. Dan sangat terkenal pada waktu itu sehingga sekarang salah satu strategi peperangan di waktu itu sesuai di zaman itu adalah teknologi memanah. Tak boleh diatasi oleh mana-mana tamadun sekalipun. Sangat pelik. Dan di waktu itu jugalah nak cerita juga adalah salah seorang orang panggil tokoh juga yang asalnya adalah orang Kristian tapi masuk Islam. Dia mencipta teknologi senjata meriam. Disebut kat simpul tadi. Orang itu bernama Urban. Kisah di sebalik itu sebenarnya sudah beberapa kali dia didatangi di dalam mimpinya oleh seorang tua. Oleh seorang tua. Itu daripada mimpi dia. Dia cerita bagaimana orang tersebut ajar dia bagaimana teknologi untuk membuat meriam. Pada waktu itu surah meriam kan. Beberapa kali. Sehingga kan tersebar yang dia ni pandai buat meriam. Dan dipenjarakan sebab dia tak nak bagi pertolongan kepada Maharaja Konstantinopel. Tetapi diculik, bukan diculik lah, dilarikan oleh tentera-tentera Sultan Muhammad Al-Fatih setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengambil dia di bawah, di dalam penjara. Itu ada cerita dalam buku. Lalu dibawa dan dia dalam perjalanan balik ke istana Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian sampai di depan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia sudah yakin dia pasti akan sampaikan ilmu teknologi Maryam ini kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab apa? Sebab di dalam mimpinya sudah didatangi oleh seorang tua tadi itu yang menceritakan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang dikatakan sebagai cukup resepi dan cukup ciri-cirinya sebagai seorang pemimpin yang dia boleh percaya untuk diberikan teknologi Maryam itu kepadanya. Maka dengan mudah, bukan sekadar itu saja, dia masuk Islam. Kalau nak cerita dalam kisah ini, memang apabila seorang pemimpin kerjasama dengan ulama dan boleh membina tenteranya yang sangat baik dan juga rakyatnya sangat baik, pasti di sana ada berkah. Di dalam Quran pun banyak disebut, dan alim ulama pun tahu sejak zaman bersama. Keadilan dipimpin oleh pemerintah yang adil bersama kerjasama dengan ulama, semua jadi baik semua, maka berkah akan turun daripada langit dan juga daripada bumi. Ada disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa maksud berkah? Apa maksud berkah? Berkah itu berkat kan? Kalau bahasa Jawa berkat apa? Berkat bontrok. Buat balik kan? Bolehlah juga kan. Saya dapat sesuatu kan. Tapi tahu tak, berkat itu maksudnya mesti dia nisbahkan dengan kebaikan kita untuk akhirat kita. Orang kaya tak semestinya berkat. Orang yang meniaga, laku apa dia panggil sekarang? Laku keras. Bukan. Laku kejam. Laku jahat. Macam-macam lah kisahnya kan. Bila dah ada TikTok ni macam-macam dia punya istilah ni. Tapi tak semestinya berkat. Kalau nak dikira kalau laku keras itu berkat, pasti orang kafir lebih berkat. Sebab ekonomi dalam negara kita dikuasai oleh orang non-Muslim. Tapi bukan itu piawaiannya. Sama juga dengan orang kaya. Kalaulah semua orang kaya itu berkat, semua orang kaya dapat buat haji, kan? Tapi ramai orang kaya tak sampai lagi dekat Mekah, tak kenal lagi Mekah, tapi kat Jepun di mana ada. Contoh, bukan kisah kat sini, kat luar negara sana ni kan? Orang lain. Baik, nak ceritanya begitu berkat. Baik, sampai mana kita tadi? Sultan Muhammad Al-Fatih. Pergi lagi. Sultan Muhammad Al-Fatih ini, apabila ayahnya Sultan Murad yang kedua hampir mangkat, dan nak kisah nak habis, hampir mangkat, maka dijemputnya Sultan Muhammad Al-Fatih pergi berjumpa dengan. Apabila didatangi oleh anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan Murad membaca pesanan wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh leluhurnya
daripada yang mengasas Kesultanan Khalifah Osmaniyah yang pertama sehinggalah kepada dia yang kena, dan itulah juga yang diwasiatkan kepada anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa intipati pesanan tadi itu? Apa dia punya intipati pesanan tadi itu? Saya buat rumusan tidak lain dan tidak bukan, pemerintahan harus diteruskan berlandaskan kepada syariat Islam, dan teruskan dakwah Islam seberapa luas yang mungkin kepada dunia. Dan banyaknya rumusan. Ya, banyak. Mesti bersama dengan ulama dan layan tentera dan rakyat sebaik-baiknya. Itu dia punya pesanan. Dan pesanan itulah silih berganti sehinggalah kepada Sultan Khalifah Osmani yang terakhir pada yang ke-18 tadi itu. Tetapi kenapa tak percaya sampai situ jatuh? Itu kisah lain, episod yang kedua saya rasa. Nak cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, kita tengok ya. Beliau umur 21, saya dah cerita. Dari sudut kemahiran skills dalam berbahasa sangat mantap. Kemudian pada waktu itu diceritakan bahawasanya Sultan Muhammad Al-Fatih cuba untuk dilatih oleh ayah. Maka diberikan satu kawasan kepada beliau sebagai pemimpin utama. Kalau kita sekarang gubernur. Kalau di Johor katakan di bahagian tangkap, katakan di bahagian Batu Pahat, diberikan kepada anak dia untuk latih anak dia memerintah. Maka moral of the story kat sini, perlu latihan. Secerdik mana orang pun tak ada latihan tak jadi. Sebab itulah dalam mana-mana ilmu tak cukup dengan teori saja. Dia mesti ada praktikalnya. Itu di antara moral of the story. Sebab tu kita jangan mendabik dada disebabkan kita tinggi sampai ke langit dari sudut ilmu teorinya dalam apa-apa bidang sekalipun. Tetapi dari sudut praktikalnya kita tak ada pengalaman, katakan pengalaman. Jadi pengalaman, experience plus theories, knowledge tadi itu akan lebih mantap sebenarnya. Maka jangan sesekali memandang ke langit. Senantiasa memandang ke langit. Sebab kita berasal daripada tanah di bumi. Itu nak cerita kat situ. Jangan meninggi. Walaupun kita berada di mana, walaupun kita setelah itu kita dilantik sebagai siapa dan sebagai apa. Itu nak cerita. Begitu jugalah dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga akan diberitakan satu kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia terlalu besar macam mana nak mengalahkan, nak merobohkan kota Konstantinopel. Dia sebolehnya nak merealisasikan hadis tadi itu. Sehingga kan diceritakan kisah ini kepada Syekh Syamsuddin Al-Wal. Dia cerita bagaimana apabila dia berjumpa dengan Syekh Syamsuddin Al-Wal, gurunya itu, macam mana kita nak robohkan apa ini, kubu kota Konstantinopel. Dia kata kita panggil buat mesyuarat. Semua ahli mesyuarat datang. Okey, selain daripada ahli mesyuarat, siapakah lagi yang ada dalam majlis mesyuarat itu? Urus dia. Selain daripada urus dia, siapa lagi? Baca doa. Nak ceritanya EJK lain pun ada juga kan. Tapi biasanya kita kalau dalam majlis mesyuarat, yang boleh bercakap adalah ahli mesyuarat kan. Yang bukan ahli mesyuarat, ikut protokolnya tak boleh. Maksudnya begitu. Ikutlah protokol, tak masalah. Tak salah dan tak berdosa kan. Tapi dalam kisah ini, macam-macam idea setelah diberitahu, telah dibincangkan di kalangan ahli mesyuarat, buntu semuanya. Macam mana nak hadap serangan, kemungkinan besar akan diserang. Sebab kes apabila Sultan Muhammad Al-Fatih pergi nak mengamankan satu kawasan di Orland yang ada sedikit pemberontakan hasil daripada tipu daya daripada Maharaja Konstantinopel tadi itu.
dia berjaya, kemudian sempat diselesaikan isu tadi itu, kemudian digertak oleh Maharaja Konstantinopel untuk pergi serang semula Turki. Lalu berlakulah orang panggil kecerdikan melampau oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia guna licik sebenarnya dia ni. Cerdik, licik, melampau lagi kelicikan dia. Nak cerita mantaplah dia, padu gitu. Sehingga kan dia mengisahkan keadaan yang menyebabkan Maharaja Konstantinopel takut dan gerun. Dia bawa tentera 30,000. Maharaja Konstantinopel bersama dengan tentera-tentera yang cuba nak memberontak Turki pada waktu itu hampir 100,000. Cuba bayangkan. Dia boleh dengan cerita dia reka, kelicikan dia menyebabkan Sultan Maharaja tadi tu, Maharaja Konstantinopel takut. Terpaksa balik semula. Dia kata, kita elok berdamai, tak nak menumpah darah, tapi kalau nak berperang juga kami tak takut. Sebab dalam perjalanan, kalau nak berperang, dalam perjalanan kami sudah ready untuk bantuan daripada tentera Turki. Tiba-tiba takut tak jadi perang. Pada waktu itulah dia balik semula ke Turki dalam keadaan yang sangat gusar. Tiba-tiba kemungkinan besar akan diserang semula oleh tentera-tentera daripada Konstantinopel. Pada waktu itulah berlaku meeting dari itu. Macam mana nak buat? Nak hadap dulu situasi-situasi, dia panggil contingency dari itu. Maka diberitahu oleh tiba-tiba apabila buntu semuanya, salah seorang unit, dia panggil unit keselamatan. Dalam mesyuarat itu, unit keselamatan, saya ada idea tuanku. Dalam keadaan yang sangat yakin, walaupun sebenarnya dia tidak layak untuk bercakap kan. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ni jiwa ni humble. Dia kata silakan. Dia pun cerita kita bina kubu. Sebab asal idea adalah buat parit. Satu lagi kisah, buat parit. Buat parit ini apabila dibahaskan tak sesuai, sebab makan masa yang lama, kemudian kawasan juga berbatu-batuan. Lalu diambillah dan dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat daripada idea datang daripada seorang bahagian keselamatan tadi itu, yang sedang menjaga tadi itu, untuk buat kubu, bina benteng. Daripada jajaran dia panggil selat Bosphorus. Selat itu. Kemudian dibuatlah, selesai. Cuma moral of the story kat sini sebenarnya, apakah di antara faktor yang menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia sangat boleh dikatakan setiap langkahnya itu berjaya. Setiap strategi dan perancangan dia dibuat berjaya. Kenapa? Sejak daripada ayahnya, dia sudah dilatih dan diajar. Setiap tindakan, perancangan dan tindakan dia mesti refer kepada sirah Nabi. Wajib refer kepada sirah Nabi SAW dalam semua keadaan, khususnya dalam peperangan dan strategi peperangan. Maka kisah itu kebanyakan daripada idea Sultan Murad II, juga Sultan Muhammad keempat, sebahagian besar diambil keputusannya sama dengan apa yang diputuskan oleh baginda Nabi SAW ketika berdepan dengan golongan dengan tentera-tentera musyrikin pada waktu itu. Itu antara faktor utama juga ya. Pergi tengok kembali apa cerita kisah baginda Nabi SAW buat keputusan. Melalui apa? Melalui hadis Nabi SAW, melalui cerita Nabi SAW. Begitulah yang sepatutnya bagi umat Islam di akhir zaman. Itu nak cerita. Kita tak boleh sama sekali, walaupun kita mengisahkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih kedua, tapi dia bukan watak utama. Dia tetap bukan watak utama. Siapa watak utama kita? Dia tetap watak pembantu. Watak utama dalam kehidupan ini adalah baginda Nabi SAW. Apa cerita selepas daripada itu? Apa cerita sedang berlaku pada zaman Nabi? Tokoh yang hebat, tokoh yang sangat memberi kesan kepada seluruh umat manusia, katakan, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Yazid dan sebagainya. Tapi tetap sebagai watak yang kedua, bukan watak pertama. Watak pertama tetap baginda Nabi SAW. Sebab itu di kalangan para alim ulama menyebut ya, karamah yang berlaku kepada alim ulama selepas kewafatan Nabi SAW itu juga adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Rupa-rupanya cakap panjang lama letih juga. Buat apa kita? Baru 4 minit kan. Kita siap pukul apa? 4.30, 5, 4.
Kalau pukul 4 lagi 10 minit, mana sempat buat rumusan. Ya, tapi tak nak panjang. Sebab panjang-panjang ni kadang-kadang tak masuk. Bukan masuk kanan keluar kiri, tak. Tak masuk kanan pun tak masuk. Gitu. Tak apa, kita pendekkan cerita, kita ringkaskan, tak ada masalah, jangan risau. Baik, apa nak kisahkan lagi? Saya pendekkan, saya ambil di bahagian belakang. Baik, saya ada tanda lah, sisi penting sikit. Baik, antara kisahnya lagi adalah berkaitan dengan cerita kota Konstantinopel. Diceritakan hampir 11 abad. 11 abad ni berapa ratus tahun? Satu abad berapa ratus tahun? 100. 11 abad 1100 tahun. Kota Konstantinopel tak pernah dikalah. Sudah hampir belasan kali percubaan daripada macam-macam kerajaan yang pernah wujud pada waktu itu untuk nak jatuhkan kota Konstantinopel, tak berjaya. Kalau nak cerita satu-satu, memang ada. Memang saya pun ada tulis, tak nak cerita sebab masa dekat. Tetapi antara benda yang sangat-sangat menyebabkan kota Konstantinopel ini adalah kuat, ada 3 perkara. Dari sudut strategi peperangan, ada 3 benda. Yang pertama adalah Teluk Bosphorus. Teluk Bosphorus itu sangat-sangat strategi untuk dia bina satu tempat kota yang berada di atas benteng, bukan benteng, di atas apa ni, di sebelah dia panggil teluk, tahu teluk? Sangat sesuai tempat itu untuk bertahan dan membina kota yang sangat kukuh, ya. Kemudian seterusnya adalah Lautan Galata. Pernah dengar tak Galata? Saya baru perasan Galata ini sinonim sikit dengan nama satu kelab bola, Galatasaray. Itu sangat hebat. Pernah jadi juara-juara, pernah jadi juara di apa? Kejohanan Eropah. Galatasaray pernah buat dululah sewaktu dulu, mengalahkan Chelsea, mengalahkan Liverpool, Real Madrid, mengalahkan apa lagi, Barcelona. Berarti kan sekarang tak ada nama dah. Dan yang ketiga adanya Golden Horn, satu kawasan Golden Horn. Golden Horn, kawasan inilah 3 lautan ini sebenarnya di darat memang dah kukuh kuat, dan di laut-laut ini diletakkan rantai-rantai besi yang cukup kukuh kuat untuk menangkap dan memerangkap kapal-kapal perang yang cuba nak berserang. Sebab itulah beberapa bangsa sebelum daripada itu pergi cuba nak jatuhkan kota Konstantinopel, gagal disebabkan tadi itu. Nak cerita ke tak nak cerita? Nak cerita tapi sekejap lagi. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua ini, dia punya liciknya dia, Masya Allah, Tabarakallah. Dia panggil melangkaui luar kotak. Bukan setakat luar kotak, cara dia fikir melangkaui luar kotak. Kan? Apa istilahnya? Tak tahu lah istilahnya apa tu kan. Itu bukan sekali, beberapa kali. Jadi syarat utama nak jadi pemimpin yang gemilang, terbilang, kan, mesti berfikir di luar kota. Dan bukan setakat luar kota, cara berfikirnya mesti laju 10 tiang melebihi orang lain. Kalau 10 tiang ni biasanya berlumba kan. Kita sempat tinggalkan orang belakang 10 tiang, itu kira jauh tu. Maka orang nak jadi leader yang sebenar, dia mesti cerdik dan mesti berfikir lebih pantas ke depan daripada orang lain. Itu nak jadi pemimpin yang berjaya lah. Salah satu contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab itulah dia berjaya merealisasikan hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pun tahu dia yang akan merealisasikan hadis Nabi SAW. Kenapa Nabi tahu? Mukjizat Nabi kan. Sehingga kan alim ulama sikit tambahan. Sehingga kan ni tambahan untuk watak utama tak apa kan? Watak utama Nabi kita SAW kan. Alim ulama menyebut Nabi SAW apabila dia menceritakan benda yang akan datangkan, adakah Nabi nengok ataupun Nabi tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril semata-mata, tanpa nengok, tanpa boleh melihat, menonton situasi itu. Kalau melihat, menonton, seumpama dipaparkan satu gambaran di depan, itu khilaf ulama. Adakah Nabi nengok semasa dia cakap
ataupun Nabi sekadar diberitahu begitu saja oleh malaikat Jibril. Lalu ada dua pandangan, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya Nabi memang diberi kemampuan untuk melihat benda yang akan berlaku ni akan berlaku begitu. Contohnya, maka dibawa dalil daripada bagaimana berlaku dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab kan, peperangan Ahzab. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk buat parit yang besar, kemudian telah digali oleh para sahabat, dan salah satu batu yang sangat besar tak boleh dipecahkan. Itu kisah itu memang makruf lah, masyhur. Sehingga kan mereka merujuk pada Nabi SAW, Nabi sendiri yang pergi pukul batu itu. Apabila pukulan pertama dipaparkan kepada baginda Nabi SAW, kerajaan Rom akan runtuh di tangan tentera Islam. Kemudian percikan api itu memaparkan itu kepada Nabi SAW, dan atas izin Allah SWT. Itu adalah mukjizat Nabi SAW. Kemudian kali kedua dipukul oleh Nabi SAW batu itu tadi, maka terpercik api, kemudian dipaparkan kepada Nabi SAW, kerajaan pasti akan runtuh di tangan tentera Islam juga. Maka diambil dalil daripada ahli ulama kita mengatakan Nabi SAW apabila bercakap sesuatu yang akan berlaku, maka Nabi dipaparkan benda itu di depan, dan Nabi SAW melihat. Itu mukjizat Nabi SAW. Selain pada mukjizat Nabi banyak. Mukjizat Nabi menengok mata ke depan, tapi dia melihat 360 darjah. Itu sikit baru. Itu kisah utama. Itu kita senantiasa diceritakan di dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab yang lain lah. Baik, kembali kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tengok jam. Baik, 15.48 cepat lagi. Seterusnya, kisah berkaitan dengan bagaimana tentera daripada Rusia, daripada Rusia. Negara Rusia sebelum daripada Rusia sekarang lah, dipanggil di kalangan Raja-Raja Kiev. Raja-Raja Kiev ini kalau sekarang ini berada di kawasan-kawasan stan tu. Gohek Ustaz tu tak masuk lah kan. Di kalangan mereka ini ada empayar besar pada waktu dulu. Pada zaman itu sudah kuat, Konstantinopel sudah kuat. Mereka sudah membuat beberapa kali percubaan, dan antaranya adalah mereka pergi menyerang kota Konstantinopel melalui jalan laut. Dan pada waktu itulah mereka terhalang daripada besi-besi yang diletakkan di bawah lautan ni. Bukan kecil kawasan tu. Kalau ada tu kita boleh paparkan bagaimana berlakunya benda itu. Itu sangat bagus. Mungkin bahagian teknologi boleh buat simulasi dan sebagainya. Sangat bagus. Okay. Baik. Itu pada abad yang ke-10 Hijrah. Itu zaman Nabi SAW pun sudah berlaku pada itu, abad ke-10 Hijrah. Baik, Seterusnya Sultan Al-Fatih dapat ilham daripada situ sebenarnya. Apabila daripada darat pun mereka tidak boleh nak meruntuhkan kota Konstantinopel disebabkan kukuhnya kota tadi itu. Kemudian dilengkapi dengan tentera-tentera yang sangat lengkap dari sudut ilmu strategi perang dan juga terkedepan dalam ilmu peperangan. Maka di jalan laut pun sama juga, hampir sempurna, ya. Maharaja Konstantinopel ini melatih rakyat dan tenteranya, bukan rakyat, tenteranya hampir sempurna untuk menjadikan ia sebagai satu kubu terkuat di dunia pada waktu itu. Ya, maka Sultan Muhammad Al-Fatih berfikir, dia kata pasti di sana ada jalan macam mana nak atasi benda itu. Itu dah masuk fasa pertengahan dah. Maka setelah itulah berlakunya persediaan yang sangat rapi yang telah diarahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama dia buat apa? Yang pertama antara strateginya adalah, ini hampir-hampir nak diserang. Dia dua perkara yang dibuat. Yang pertama, dia memantapkan strategi peperangan, dan yang kedua, dia melalui jalan diplomasi. Jalan diplomasi ini semua negara-negara yang berdekatan dengan Konstantinopel ini dia berbuat baik. Dia buat hubungan diplomasi. Mana-mana negara yang sudah berada di bawah empayar Turki sebelum ini dan berlaku pemberontakan dan sebagainya,
dia sendiri turun untuk selesaikan masalah, selesai. Itu antara strategi leadership juga tu. Dan musuh ni kadang-kadang tak boleh lawan, kita berkawan. Itu maksudnya. Tak semestinya 24 jam tak lawan je, tak boleh. Sebab kita ada kelemahan juga. Dia ada kelemahan, kita ada kelemahan. Dia ada kekuatan, kita ada kekuatan. Habis tu maksudnya. Moral story ni begitu. Kemudian melalui jalan diplomasi dia selesai. Kalau nak cerita salah satu banyaklah. Kemudian jalan strategi peperangan. Strategi peperangan ini dari sudut logistik beberapa langkah telah dibuat. Dari sudut amalan kerohanian, maka dia buat satu latihan khas untuk tentera dia di pulau yang pernah didiami oleh ayah almarhum ayahnya. Di pulau Magnesia tadi. Dibuat satu latihan ketenteraan di situ, maka dilatihlah tentera-tenteranya mengikut syariat Islam. Semasa pemilihan tentera, dia akan pilih macam mana? Sebagaimana yang kalian semua tahulah, yang kita semua tahu. Dia pilih satu, keutamaannya adalah siapa yang tak pernah tinggal solat fardu 5 kali sehari semalam. Maka yang pernah tinggal duduk. Kan? Setelah itu soalan kedua, siapa yang tak pernah tinggal solat rawatib? Tahu solat rawatib? Solat sunat sebelum selepas. Selesai. Yang ketiga, siapa tak pernah tinggal solat tahajud? 3 soalan itu. Yang lepas 3-3 ni confirm diambil sebagai tentera. Itu antara macam mana dia nak dapatkan tentera yang terbaik. Sebab Nabi SAW sebut, "Fala ni'mal jaysh zalika jaysh." Sebaik-baik tentera adalah tentera di zaman dia lah maksudnya. Jadi sebaik-baiknya mesti melalui filtration tadi tu. Tapisan tadi tu. Tapisan yang neraca tapisannya adalah syariat Islam. Akidahnya, syariahnya dan tasawufnya. Tak boleh tinggal, satu je. Itu berkaitan dengan syariat. Baik. Itu yang berkaitan dengan amalan kerohanian ataupun amalan agama. Dari sudut logistik, dia sangat pintarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, sehingga kan dia panggil tadi itu musuh-musuh yang asalnya musuh-musuh dia, tapi dia buat baik, jadi kawan, kemudian masuk Islam, kemudian memberi sumbangan kepada tentera Islam dan juga kepada pemerintahan beliau, pemerintahan bagi beliau. Antara yang tadi membuat meriam. Tak pernah berlaku sebelum daripada itu ada orang yang boleh buat meriam. Itulah orang pertama buat meriam di zaman itu. Selain daripada itu juga, ingat cerita, terhasil daripada kisah Kif tadi itu, dia orang panggil, dia mengkaji apa kelemahan, apa kebaikan musuh. Itu penting juga moral Islam. Nak menyaingi orang lain, kita kena tahu kelebihan dia, kita kena tahu kelemahan dia. Gitu. Lalu dalam situasi ini dia dapat tahu, apabila gagalnya tentera Kif tadi itu nak pergi menyerang kota Konstantinopel, kenapa? Disebabkan laluan darat dia sangat kukuh dan laluan laut dia ada halangan. Laluan mana lagi yang perlu dilalui untuk pergi pecahkan kota Konstantinopel? Sebenarnya di dalam laut, di laluan laut ada 3 tadi kan. Lautan Bosphorus, Selat Bosphorus, kemudian Galatasaray tadi itu, kemudian satu lagi sebut Golden Horn tadi itu. Di kawasan Golden Horn itu sebenarnya tentera Kif tadi yang daripada Rusia tadi itu kalah disebabkan dia nak lari menghindari kawasan yang ada rantai itu, dia pergi lari ikut laluan yang jauh disebabkan ada pulau kawasan itu. Kalau dia tak melalui kawasan tadi itu, tak ada laluan lain dah, mesti laluan jauh. Apabila jauh ke sana, tembus di kawasan kota Konstantinopel, kawasan itu sudah ditunggu oleh tentera-tentera Konstantinopel. Habis kalah. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih buat macam mana? Pada waktu itulah, setelah dia arahkan semua sekali tentera Islam pada waktu itu, hampir 4 juta orang. 4 juta. Di Johor berapa orang rakyat Johor? Hampir 2.5 juta ada. Allah Akbar, boleh bayangkan macam mana. Dan diceritakan hampir 265,000 tentera Islam syahid.
265,000. Ramai tu masuk syurga. 4 juta orang ni tak boleh nak bayangkan macam mana orang pada waktu itu. Dan tak ada waktu itu, tak ada tentera udara. Yang ada adalah darat dan laut. Dan laut inilah nak cerita yang menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu menang. Daripada tentera-tentera laut inilah, apabila dia sudah kaji yang laut, di laluan laut tidak boleh nak mengalahkan tentera Konstantinopel, maka dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak pulau tadi? Lalu dia gunakan pulau itu melalui daratan pulau untuk menjalankan kapal tadi itu, untuk melepasi kapal sehingga ke kota Konstantinopel. Dia dah kapal ikut darat. Macam mana? Boleh bayangkan? Itu yang dikatakan luar kotak yang melampau. Tentera Konstantinopel tak terfikir benda tu. Mustahil dia kata ada yang spesiesnya manusia buat macam tu. Agak mustahil lah dia kata. Sebab itu di luar perancangan tentera-tentera Konstantinopel. Lalu dalam satu malam saja dia ceritakan hampir 70 kapal 70 kapal besar, kapal tentera boleh diseberangi, boleh menyeberangi pulau tadi itu. Pulau itu adalah pulau yang bukan sempit satu. Yang kedua, dipenuhi dengan pokok-pokok yang besar, tebal hutannya. Boleh bayangkan? Maka diarahkan tentera itu pergi potong semua pokok. Potong pokok dan dijadikan sebagai roda. Dan diletakkan di pokok-pokok itu adalah minyak untuk memudahkan golekan tu. Dan di atasnya itu adalah kapal-kapal untuk dilalui. Itu yang dikatakan sebagai luar kota. Apabila sampai di sana esok paginya, 70 buah kapal tentera yang besar. Kemudian pada waktu itu dia tidak diketahui oleh tentera musuh pada waktu itu. Dan tak terfikir dia yang tentera Islam boleh sampai ke situ. Dan itulah titik kelemahan kota Konstantinopel dan tentera-tentera di bawah Maharaja Konstantinopel. Itulah titik kelemahan. Dan bila dah dapat titik kelemahan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih terus grab peluang yang ada. Moral of the story, peluang datang sekali saja. Jangan lepaskan peluang yang datang, nak tunggu peluang yang kedua. Itu moral of the story dia. Setelah daripada itulah, maka boleh merapati kota Konstantinopel daripada laluan laut. Dan itu titik kelemahan. Maka tentera-tentera Islam lalu ikut situ, berbondong-bondong, kemudian berlakulah peperangan face to face. Face to face di situ dan juga face to face di kawasan daratan. Sekaligus. Itu bukan sikit, bukan sekejap, lama. Dan menyebabkan ratusan ribu tentera dua belah pihak meninggal dan mati di dalam peperangan tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saya tak cerita lagi bagaimana kisah zaman Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah pernah menyerang kota Konstantinopel dan dia suruh anaknya Sultan Yazid untuk mengetuai panglima tentera untuk pergi serang kota Konstantinopel. Dan diminta oleh salah seorang sahabat Nabi masih hidup pada waktu itu. Ini kembali semula ke belakang sekejap. Namanya adalah apa? Namanya adalah Al-Ayyubi. Saya tengok nama. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Abu Ayyub Al-Ansari. Saya lupa. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Apa maksud sahabat Nabi? Yang sempat hidup di zaman Nabi dan melihat Nabi. Itu yang terakhir. Dan dia minta dengan Sultan Yazid pada waktu itu untuk menyertai tentera Islam, walaupun umurnya pada waktu itu sudah 81 tahun. Ditolak, kemudian diminta-minta, kemudian diizinkan. Lalu dia pergi berperang dengan seberani mungkin dan menggunakan semua power yang ada. Last dia
mati syahid. Sebelum dia meninggal, dia pesan kepada Sultan Yazid, jenazahnya tolong dimakamkan di benteng kota Konstantinopel. Lalu dimakbulkanlah. Lalu dibawa jenazahnya pada malam hari tanpa pengetahuan siapa-siapa pada itu, dimakamkan di situ. Bila diketahui oleh tentera-tentera daripada Konstantinopel, maka diberitahu kepada Maharaja. Maharaja dia cukup marah dan murka. Dia ngarahkan tentera dia untuk pergi korek kubur itu. Sedangkan sebelum daripada itu sudah mendapat surat rasmi daripada Sultan Yazid. Dia tak jadi sultan lagi pada waktu itu sebab Sayyidina Muawiyah masih berada di takhta, ketua panglima. Jangan sesekali usik makam Abu Ayyub Al-Ansari. Jika tidak, pasti akan padah. Dia sempat buat begitu. Tetapi orang kafir mana ikut arahan, mana ikut janji. Orang kafir yang paling tidak boleh dipercayai. Lebih-lebih lagi kafir harbi. Kafir ada 3. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir musta'man, muahad. 4. Kafir dhimmi yang duduk negara kita, yang berjanji tak nak timbulkan apa-apa masalah, huru-hara dan sebagainya, dan dia bayar cukai jizyah. Kafir dhimmi. Kafir harbi yang nonjolkan permusuhannya kepada Islam dan umat Islam. Tak kisah hadis siapa, itu kafir harbi, wajib diperangi. Jadi situasi tadi itu dia pergi bongkar juga. Apabila dibongkarkan, sepatutnya jenazahnya sudah hancur, tetapi syahid. Apabila syahid, jenazahnya tak terkesan apa-apa, masih lagi semacam baru je meninggal. Lalu diminta oleh maharajanya pergi makamkan di tempat yang lain dalam keadaan yang dihormati. Sebab berlaku luar biasa bagi mereka orang kafir. Pelik, mati sudah berbulan-bulan masih lagi fresh, pelik. Maka dia hargai benda itu, lalu dimakamkan di tempat yang lain. Setelah daripada itu diriwayatkan, ya, makam Abu Ayyub Al-Ansari ini ada karomah. Sesiapa saja yang ada sakit pergi bertawasul dengan roh dia dekat kubur tadi itu, maka diizinkan oleh Allah untuk sembuh penyakit, apa jenis penyakit sekalipun. Dan salah seorangnya adalah rakyat kepada Maharaja Konstantinopel yang dicari oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua tadi setelah dia berjaya masuk. Ini kita tu dekat last sekali, tolong ingatkan jika saya tengok. Nak cerita Marad Al-Ansari kat sini. Yang pertama, Abu Ayyub Al-Ansari adalah rumahnya lah yang didiami oleh baginda Nabi SAW. Setelah mana baginda Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah juga dikatakan sebagai keturunan, tak silap saya, jika saya tak silap, keturunan inilah yang melahirkan pengasas kepada imam madhab akidah kita, Abu Hasan Asy'ari. Atau saya silap, saya confuse. Yang tu Hulu. Kemudian ceritanya kita sambung lagi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Setelah apabila sempat berjayanya umat Islam menerobos masuk ke dalam kota Konstantinopel, ini dah pendek cerita dah nak bilang. Apabila telah masuk ke dalam kota Konstantinopel, berlaku peperangan face to face. Dan pada waktu itu adalah salah seorang panglima utama Maharaja Konstantinopel, namanya Erdogan. Kalau dalam kita ini disebut Erdogan, bukan Erdogan. Lain tu jangan sama lah, tak sama. Erdogan sekarang ni bagus sebab kita pujilah sebab dia orang Islam. Semua orang Islam kita puji kan. Kenapa kita puji semua Islam? Saudara kita. Satu lagi moral of the story, saudara kita. Lepas ni saya nasihat. Di dalam hadis sahih, kemuliaan
kehormatan, ya, kehormatan setiap individu Islam Muslim ni, kemuliaannya dia itu terjamin dan lebih mulia daripada Kaabah. Ingat, jangan sesuka hati, ya, nak buat apa-apa je kat kawan kita yang seagama dengan kita walaupun bukan sebangsa. Kehormatan, maruah individu Muslim, sesiapa saja yang pasti dia Muslim, kehormatan dia, maruah dia lebih mulia daripada Kaabah itu. Itu dalam hadis yang sahih. Sebab itu jangan suka hati nak sebarkan apa benda dalam medsos kat kawan kita ke, kat bukan kawan kita ke, yang dikatakan sebagai fitnah. Itu mencari robek dia punya maruah dia. Itu kena ingat, itu moral story juga dah. Baik, kita kembali semula ke kisah tadi tu. Sama mana? Erdogan, bukan Erdogan. Ketua tentera dia, general lah. Lalu pada waktu itu ketua panglima tentera tentera Islam adalah diketuai oleh siapa? Tarhan, bapa saudara kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada waktu itu sudah tua, sebab dia berkhidmat di zaman bapanya Sultan Murad dan dikekalkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka berlakulah peperangan antara face to face dan dia dicabar oleh ketua panglima tentera Maharaja Konstantinopel. Maka dia berlakulah peperangan, berperang dua tu, dan izin Allah SWT, ketua panglima tentera Islam meninggal syahid. Sebab dia dah tua, power pun semakin berkurang. Last kali dia meninggal disebabkan dulu orang berperang dengan pedang, dia tak berperang dengan pistol. Kena tetakan demi tetakan daripada Erdogan menyebabkan beliau mati syahid. Setelah daripada itu, apabila dilihat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan Muhammad Al-Fatih terus ke depan, terus pergi cabar Erdogan, panglima Erdogan tadi. Berlakulah peperangan, pergaduhan antara dua tu dimenangi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Kan, dia watak yang kedua. Gitu. Setelah daripada itulah, maka seluruh tentera-tentera Konstantinopel ini hilang semangat. Sebab apa? Sebab mereka dah kalah, ketua mereka pun dah kalah, dia hilang semangat. Kemudian dia menyerah diri. Dan nak cerita juga, semasa dia menyerah diri itu, bukan sikit juga tentera dia telah dikalahkan di dalam peperangan tersebut dalam keadaan yang mati. Bukan syahid lah, dia tentera mereka, confirm masuk neraka. Sebab mati dalam keadaan kafir, confirm masuk neraka. Tak guna hidup sampai bila-bila kalau mati dia masuk ke neraka. Tak guna hidup, sebab neraka selama-lamanya. Neraka bukan 100 tahun. Alam barzah pun berpuluh ribu tahun sampai sekarang lagi, tak akhir-akhir lagi. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, alam barzah ada sampai sekarang. Dan semua alam arwah roh-roh yang telah meninggal berada di alam barzah pun sudah ribuan, puluhan ribu tahun dah, lama ni. Jadi tak gunalah hidup kalau kita hidup semata-mata untuk hidup dan tidak memberi apa-apa nilai kepada akhirat kita. Itu orang story itu. Setelah selesai, kemudian baginda, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua masuk ke dalam kota dalam keadaan yang sangat excited dan terharu. Apa yang dibuat setelah selesai semua? Dia yang pertama sekali sujud syukur. Yang pertama sekali kena sujud syukur. Apa-apa pun kita begitu juga. Kalau kita dapat apa-apa pun, yang pertama sekali sujud syukur, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tiada daya, kita tiada upaya selain daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu moral tadi, perbanyakkanlah zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah akan ada pertolongan daripada Allah Taala. Dia panggil hauqalah. Perbanyakkanlah zikir hauqalah paling kurang 100 kali sehari untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah dan merendah diri dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebab apa? La haula, tiada ada apa-apa upaya, daya, wala quwata dan kudrat illa billah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita zikir sambil kita ingat benda tu. Itu nilai yang boleh diambil dari sini lah. Kemudian baginda Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua setelah daripada itu, dia panggil ketua panglima pada waktu itu. Tenteralah, ketua panglima sudah meninggal, tentera-tenteranya, dan tentera-tenteranya datang, dan bersama dengan tenteranya itu datangnya tawanan-tawanan perang. Beratus-ratus, berpuluh-puluh, beribu-ribu tawanan perang. Apa yang dibuat oleh, kalau tentera bukan tentera Islam, tawanan pasti akan dibunuh. Kalau di dalam undang-undang peperangan, tawanan mesti dibunuh. Kecuali perempuan, kecuali perempuan yang senantiasa menjadi mangsa. Perempuan, kanak-kanak, orang tua dibunuh, lelaki semua dibunuh. Itu adalah undang-undang perang. Tapi inilah apa panggil rahmat dan juga syariat agama Islam kita. Nabi SAW melalui syariat Islam tak benarkan semua itu. Lalu melalui Sultan Muhammad Al-Fatih yang kedua ini, maka baginda Sultan Muhammad Al-Fatih terus rujuk kepada sirah Nabi SAW ketika mana? Ketika baginda Nabi SAW pergi buka kota Mekah, Fathu Mekah. Apa yang Nabi buat kepada tawanan perang pada waktu itu? Nabi tak bunuh. Bahkan Nabi kata, orang ni kalau pergi rumah orang ni, pemimpin mereka ni selamat. Orang ni pergi rumah ni, orang ni selamat. Selamat semua. Maksud apa kat situ? Dia nak tonjolkan, nak highlightkan dalam Islam ni adalah peace, kedamaian dan keselamatan. Maka pada waktu itulah Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan bahawa mereka tidak akan bunuh. Kamu semua boleh pulang ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan rutin masing-masing sebagaimana biasa. Dan kalian boleh buat kerja apa yang kalian bebas nak buat. Cuma kami akan pilih salah seorang daripada kalian untuk jadi ketua di kawasan ini. Siapakah ketua tersebut? Maka dicadangkan oleh kebanyakan daripada tawanan tadi itu, mengatakan salah seorangnya yang bernama Patrick. Patrick ketika itu yang terbaik di kalangan mereka untuk jadikan ketua. Maka Sultan setuju. Jadi teruskan kehidupan sebagaimana biasa, cuma satu permintaan saja. Hagia Sophia. Siapa nak pergi ke Turki? Hagia Sophia asalnya adalah gereja. Kami akan jadikan, tukarkan dia kepada masjid. Tiba-tiba je hingar-bingar di kalangan tawanan. Tak setuju, kami tak setuju, kami tak setuju. Ialah menyentuh tentang agama mereka kan, sensitif. Itu adalah norma, itu biasa. Bila menyentuh kepercayaan kita, apabila satu perkara itu, begitu kita akan cepat melatahkan. Lalu disebut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, seharusnya kamu semua tawanan ini kami bunuh semuanya. Kami sudah bagi semuanya dan semua sekali kami bagi kepada kamu. Kamu boleh masuk Islam, tak nak, tak apa, boleh bayar jizyah dan sebagainya. Kami lantik di kalangan kamu juga ketua. Cuma ini saja kami nak. Kalau tak nak, tak apa. Baru lepas itulah baru mereka tersenik tak. Sebenarnya kami ini tahanan perang. Kalau tak dia ingatkan, dia duduk macam dulu lagi. Kadang-kadang ni apa kita sebenarnya? Kadang-kadang kita tak sedar diri. Moral story kan. Tak sedar diri kita rupanya kadang-kadang bukan kita, orang lain. Kadang-kadang kita lupa kita adalah hamba, walaupun bukan hamba manusia tapi hamba kepada Tuhan. Apa nature hamba? Tak suka diperhambakan oleh orang lain. Sebab itu apabila kita diistilahkan sebagai hamba Tuhan, moral story, itu adalah satu status tertinggi pada pandangan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam surah Al-Isra kan, apa ayat ni? Isra Mi'raj apa ayat ni? Lama lupa. Apa tu? Dalam surah Al-Isra ayat pertama? Asra bi'abdihi tu kan. Subhanalladzi, masyaallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Itu istilah yang Allah pakai untuk Nabi SAW dengan istilah hamba. Sedangkan Nabi adalah Rasulnya kan. Nabi juga adalah Nabinya. Tapi dalam ayat tu Allah tak gunakan istilah Rasul, Allah tak guna istilah Nabi, tapi Allah guna istilah hamba. Maka alim ulama buat kesimpulan yang status hamba di sisi Allah Ta'ala paling tinggi kalau nak dibandingkan dengan Rasul dengan Nabi. Itu dia cerita ni. Maka kita sebagai hamba kena sedar diri kita adalah hamba. Bila kita hamba, jangan kita berkira untuk buat ibadah kepada Tuan kita.
Sebab Tuhan kita, yakni Allah Ta'ala, tak perlu pun ibadah kita. Solat kita, baca Quran kita kan, sedekah kita, apa semua, Allah tak perlu semua tu. Itu untuk apa? Untuk kita juga. Kita dapat pahala, Allah bagi pahala, kita dapat pahala, kemudian kita diganjari dengan syurga untuk kita juga. Sesiapa yang berkira dengan amalan ibadah dia, confirm dia tak cerdik. Confirm dia tak cerdik. Sebab tu orang yang paling cerdik disebut dalam hadis adalah orang yang selalu ingat mati. Itu yang paling cerdik. Dan tak perlu pun orang bijak untuk masuk syurga. Tak perlu. Bukan syarat orang bijak dan orang pintar untuk masuk syurga, tapi diperlukan juga, sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni kan, untuk nak jadi kedua. Tetapi untuk masuk syurga kena jadi orang baik. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih orang baik. Plus, orang bijak lagi, orang pintar lagi. Itu lebih mantap. Baik, seterusnya dah berapa? Panjang ni cerita. Tak bisa. Saya bagi masa 3 minit. 3 minit habis, selesai. Setelah daripada itu ditukarkan Hagia Sophia kepada masjid. Bila masjid, peliklah, nak cari arah kiblat tak tahu kan? Macam mana buat? Kena cari ikut ilmu falak. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih alim tentang falak, tak jadi masalah pada dia. Kemudian tiba hari Jumaat, selang beberapa hari kemudian, pening pula di kalangan orang-orang bawahan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa nak jadi imam? Tak apa, datangkan semua yang soleh-soleh, alim ulama, ustazah tu, hadirkan semua kat sini. Sultan kata, kita akan pilih. Maka difilter macam tadi tu. Last sekali, yang paling last sekali, dia seorang tertinggal diri. Dia yang paling layak, Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka dia dah jadi imam solat Jumaat pada tarikh tersebut. Kemudian selepas daripada itu, berapa minit? 2 minit. Selepas daripada itu 2 minit, usaha yang terakhir, banyak lagi sebenarnya usaha dia yang terakhir selepas daripada dia buka kota Konstantinopel, dia nak cari makam tadi tu, makam Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari. Saya silap yang tadi, bukan daripada keturunan dia yang tadi tu, Abu Hasan Al-Asy'ari tadi tu. Tak apa, saya undur balik semula. Jadi maka ditanya Patrik tadi, yang dilatih kedua orang-orang kawasan tadi tu, di kalangan orang Kristian Ortodoks, tak silap. Kemudian diceritakan yang Patrik kata ada seorang orang tua. Memang Sultan Muhammad Al-Fatih suruh Patrik cari orang tua, sebab hanya orang tua je yang tahu. Moral of the story, jangan pandang rendah pada orang tua. Walaupun kadang-kadang dia tak ada ilmu, tetapi pengalaman dia banyak. Lebih-lebih lagi orang tua kita, ibu bapa kita kan? Walaupun kita berada di puncak, PhD ada 14, contoh, tak ada pun 14. Contoh, jangan pandang rendah kepada orang tua kita. Itulah moral of the story. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kata, pergi cari ambil dia, buat mari sini, saya nak sembang dengan dia. Lalu dibawa, kemudian sembang dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Iya, dia kata, saya pernah dibawa oleh ibu bapa saya dahulu, ketika mana waktu itu saya sakit, dibawa ke tempat makam tadi tu kat kawasan ni, dia kata. Kemudian dengan berkat kawasan ni saya sembuh, dia kata. Itu cerita sebenar daripada, dia panggil syahid ayat, syahid nafs, saksi mata dengan saksi badan sendiri. Maksud itu. Kemudian jumpalah, maka yang tu yang sebenarnya yang cuba nak dicari oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kita juga wajib kita memuliakan para sahabat Nabi SAW. Pergi ke mana-mana, kalau ada makam sahabat Nabi, kita ziarah. Apa hukum ziarah? Makam Nabi, makam sahabat Nabi, sunat. Sebab mengingatkan kita kepada Nabi SAW, mengingatkan kita kepada syariat, dan mengingatkan kita kepada Allah SWT. Apa hukum bertawasul? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat ruh orang ini di makam ini, aku mohon kepadamu ya Allah. Itu tawasul namanya. Maka tawasul, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan harus, boleh bertawasul. Jangan mengikut kelompok yang literal. Kelompok literal kalau sekarang disebut sebagai
Salafi. Itu saya tak sebut. Saya sebut jugalah plus Wahabi. Jangan sesekali terpengaruh dengan kumpulan tadi itu. Sebab banyak sebab, dan paling penting kita merujuk kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau rasa nak pertikai di kalangan dalil-dalil, boleh datang kita berhujah, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Sebab daripada ratusan tahun dah sudah berhujah di antara dua kelompok ini. Bukan dua ini saja, dengan kelompok-kelompok yang lain juga. Nabi SAW sudah sebut di dalam hadis yang sahih, umat Islam akhir zaman terpecah kepada tiga. Satu saja yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 lagi tak benar dan tak terjamin dia terlepas daripada neraka, firqah an-najiyah. Kita adalah firqah an-najiyah. Jadi hukum tawasul harus boleh, tak masalah. Lebih 2 minit. Jadi saya rasa panjang cerita, sekadar itu sajalah daripada saya. Tak sempat untuk kita nak membicarakan panjang lebar perkatakan moral of the story berkaitan dengan leadership secara detail. Itu episod yang berikutnya. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya. Kemudian saya mohon maaf jika sekiranya terkasar bahasa, tersalah bicara, tersalah fakta dan sebagainya. Lebih-lebih lagi yang bukan di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada live kat sini kan. Saya mohon maaf, tidak diniat untuk menghentam sesiapa, tetapi hanya tidak lain tidak bukan untuk menyatakan kebenaran, insya-Allah. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.